dah janji. Di dalam riwayat lain, Imam menyebut, siapa yang menjamin bagiku kematian Abdullah, aku menjamin bagi mereka kemunculan Al-Qaim. Betul. Maka kemunculan hujah Allah dan kemunculan Al-Qaim adalah satu janji yang segera berlaku, sejurus dengan kematian Raja Abdullah. Betul. Dan kita boleh dapati sememangnya pada 23 Januari 2015 Raja Abdullah mati, dan itulah ketikanya, harinya, waktunya Panji diangkat, dan pengumuman dibuat yang memberitahu bahawa Al-Qaim telah muncul dan Al-Hujjah telah muncul. Betul. Dan itulah permulaan seruan dakwah kami, iaitu semenjak 23 Januari 2015 Ansar Imam Mahdi telah memberi khabar gembira kemunculan Imam yang ke-12, dan Imam telah mengutus utusannya kepada manusia bagi membuka jalan, iaitu Al-Qaim dari keluarga Muhammad, iaitu Abdullah yang